Setiap kali kita menikmati hidangan pedas, pasti kita akan rasa terkejut, kan? Sensasi terbakar yang kuat itu seringkali disertai hidung berair dan peluh yang membasahi dahi. Tapi, pernahkah anda terfikir, mengapa ia berlaku? Apa rahsia di sebalik tindak balas badan kita ini? Hari ini, kita akan selami dunia sains di sebalik rasa pedas yang membuatkan kita ketagih dan terseksa pada masa yang sama. Semuanya bermula dengan molekul kecil yang dikenali sebagai kapsaisin, komponen utama dalam cili yang memberikan rasa pedas. Kapsaisin ini, sebenarnya, menipu otak kita. Ia mengikat kepada reseptor khas bernama TRPV1, yang sebenarnya direka untuk mengesan haba fizikal yang berbahaya. Seperti sentuhan objek panas, apabila kapsaisin mengaktifkan TRPV1, ia menghantar isyarat panas melalui saraf trigeminal terus ke otak. Otak kita pun keliru, menyangka ada bahaya haba. Jadi, ia menghasilkan tindak balas badan yang mengejutkan, termasuk hidung berair dan berpeluh, sebagai cara untuk menyejukkan diri dan membersihkan ancaman yang disangkanya. Ini bukan sekadar rasa, tetapi pertahanan badan yang kompleks terhadap apa yang disangkanya ancaman.